Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat Shopee haul lagi dan lagi. Anak saya dah kalut guys. So this is all the parcel. Tak banyak tapi barang-barang dia function dah. Macam tu. Mana pisau? Mana pisau saya? Mana my love? Thank you my love. Okay. First item untuk hari ini. Nampak? Dia akan tengok dulu macam mana guna dia. Anak saya sangat pandai ya. Ui, besar ke? I think aku tahu ni benda apa. Ini aku beli apa tu? Jus. Wow, besar. Aku ingatkan jus dia kecil. Sebab aku dapat harga murah je. Kau aku dapat yang fit punya. Weh, besar weh. Sumpah lah. Aku tengok orang beli 60 lebih. Aku dapat harga dia dalam 30 lebih je weh. Cara. Weh. Besar siut. 946 ml. Very healthy, very good for your health. Kalau hampa nak apa beli. Okay, sebab kat kedai aku ni memang murah. Next, aku beli towel. Yang ni untuk pergi travel lah. Ini towel sukan actually. Dia cepat kering. Lepas tu dia serap air. Yang dia ada tali macam ni juga. Kalau hampa nak simpan dia, nampak tak? So memang dia tak akan terbuka lah. Yang ni aku beli untuk rose. Comel weh, besar. Okey lah untuk saiz rose yang ni. Kan aku nak pergi travel kan. Aku tak naklah bawa towel dia yang biasa tu. Dia memang dah kecil tapi dia lambat kering. Yang ni aku ambil daripada brand ni. Cross Runner. Macam tu. Dekat Decathlon tu ada juga. Betul ke aku sebut? Tapi dia mahal sangat. Yang ni baru berapa belas. Yang ni RM8 je weh. And aku baca review orang cakap memang bagus. Okay, love. Paling penting dia tak berat lah. Itu paling penting sekali. Aku beli dua je. Lagi satu. Yang ni yang besar punya. Dewasa punya. Aku beli satu je sebab malas lah nak bawa banyak-banyak. Dekat sikit lah. Jauh nanti jadi gelap. Okay. Sama juga dia ada getah. Brand yang sama macam yang anak aku punya towel. Tada! Weh. Besar weh. Besar dah. Okay, ini memang kalau hang pakai pun mungkin dia sampai bawah lutut dia punya kelabuhan tu. Sumpah besar. Kain dia okey lah. Kain dia sedap. Kain dia sedap walaupun nipis. So kalau hang pun cari towel untuk buat pergi travel yang cepat kering and serap air bila halak badan, boleh try this. Color dia semua cantik-cantik. Tapi selalunya hotel ada provide towel. Yang ni aku bawa in case dia tak ada towel ke apa kan. Semuanya in case je lah kesimpulannya. Next item. Yang ni dekat TikTok daripada Lily Petuna. Sebab tu lah aku tak boleh lama-lama duduk kat TikTok dengan Shopee. Aduh, dia benda yang aku beli. Cara! Ini baju yang viral sekarang. Dia macam... Patutkah aku tunjuk? Macam ni guys. Nampak tak? Gelap gila sebab kat nak hujan. Memang cantik guys. Corak dia cantik. Lepas tu kain dia cantik. Tapi dia jarang tau. You all kena pakai dengan skirt or pants or something lah kat dalam. Kain dia walaupun jarang tapi dia jenis kain berat. Kalau hang pakai dia akan macam flowy kat badan. Kau tengok tak? Ini dia viral kat TikTok. Cantik. Tu. Dia punya corak sumpah cantik gila. Aku tak tahu aku nak pakai ni pergi mana. Mungkin pakai pergi pantai-pantai kat mana-mana ke nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi yang tu bukan saya beli untuk trip. Yang tu terbeli. Hidup ini pedih. Suka shopping. Wow. Ini apa ya? Botol susu anak saya. Sebab hari tu aku beli botol kat Rose. Bising lah. Aku beli botol kat Rose. Botol tu seller salah hantar saiz. So Rose tak boleh minum. Botol tu tak sampai 200. Rose minum 200 ml. Jadi saya beli brand lain. Sebab saya sakit hati dengan seller tu. Aku beli daripada Mini Tutu. Mini Tutu 3 month plus. Yang ni sebab botol dia comel dah. Let me show you guys. Wow. Berat guys. Ini kalau anak aku balik kat kepala aku ni. Pening. Pening lah aku. Cantiknya.
Ros kan suka mochi. Jadi kita beli mochi kat hotel ni. Weh, sumpah lah kualiti dia ni. Dia kacau lah weh. Aku rasa itu aku baca dia PPSU. Oh lah kacau. Tak baca betul-betul. Sebab anak saya, dia minum susu, dia suka baling botol selepas selesai minum. Macam mana ni? Tak apalah, kita try. Dapat sekali dengan kaki dia. Oh my god, this is so cute. So cute. Botol ni RM10 sahaja guys. Yang ni 240. So okay lah, kadang-kadang harus minum 200 lebih sikit. Yang ni aku nak buat pergi travel actually. Tapi berat, kacau. Nampaknya aku kena order botol hari tu juga. Aku rasa ibu-ibu sekarang kita patut bersyukur lah sebab kita ada Shopee. Macam ibu-ibu dulu kena beli kat kedai baby. Kedai baby mahal gila. Gila-gila mahal. Botol Rus tu beli belah-belah dekat Shopee RM8 je botol Rus yang Rus minum sekarang tu. Gitulah, kalau apa nak beli pun boleh try daripada brand ni. Sangat cantik. Kaca. Dia kaca. Tu jangan cakap dia kaca. Lagi. Habis dah ke? Oh, ada lagi. Next item. Oh, aku beli bag mochi. Dia lebat weh. Oh my god. Tapi tak dengar aku sebab pakai mic. Sebab saya nak hantar mochi ni ke mengasuh sangatlah susah. Nak kena usung dia punya sangkak ni. So lepas ni kita akan letak dia dalam ni. Sangkak ni kita boleh buka dan letak dalam bonet sahaja. Okay. Satu lagi sebab apa aku beli. Sebab nak hantar mochi pi grooming. Sebab mochi dah teruk dah tu, bulu dia bersimpuh tu. Kami dah tak kerti nak buat macam mana. So memang kena hantar pi grooming. Satu lagi kena pi hantar pi klinik. Sebab telinga mochi dia jadi something. Sebab semut suka gigit mochi. Mungkin sebab tu dia jadi macam something lah kat telinga dia. Jadi kalau tak ada bag ni, macam mana saya nak hantar mochi pergi klinik, pergi grooming? Comel. Yang ni aku beli dalam beberapa belas ringgit. I think RM17 macam tu. Comel. Okay, aku rasa muat. Sebab mochi dia gemuk. Tapi bag dia besar. Nampak tak ada lebar. Comel. Yang ni kucing pun boleh. Arnab pun boleh. Hamster kan, benda-benda semua boleh. Last. Ui, lebatnya. InsyaAllah. Apa ni? Oh, ini barang suami saya ni. Tada! Bag untuk hiking. Sebab suami saya dia ada lari-lari bukit mana entah dia sekarang lari-lari merata. Wah, habis. So cantik habis. Sekali dengan bekas ayak. Bekas ayak ni nanti hang letak je dalam bag ni. Lepas tu dia punya tempat ayak ni hang bawa keluar. So nanti time hang lari, hang just ambil kat tepi, minum macam tu. Tak adalah hang pegang sekali dengan bag ni. Bag ni je hang isi ayak. Lepas tu hang letak dalam ni. So this is the bag. Yang ni memang bag hiking lah. Kalau hampa suka hiking and running, boleh try this bag. Okay, dia ada banyak kompartmen. Dekat sini pun ada. Hampa boleh letak snack ataupun benda-benda lah kan. Kat sini pun boleh letak juga. Bag dia tak besar tau. Bag dia jenis nipis je. Dalam dia ada satu kompartmen. Lepas tu kat dalam ni pun ada boleh letak baju ke, towel ke kan. Kalau lari peluh kan, ambil towel ke, dompet ke. Depan ni pun ada lagi satu kompartmen. Macam tu boleh letak apa-apalah kat sini daripada brand ni. Tak nak sebut. Tapi the material, the quality 10/10 for me. Tepi ni pun ada kompartmen untuk letak botol air. Macam tu. So cantik sangat. And aku suka dia punya tali tu macam ni. Sebab bila kita berlari dan memanjat bukit, kita akan berpeluh. Kalau pakai tali macam ni sangat okey. Sebab dia airy. Macam biasa kalau hampa nak beli, aku letak all the product, all the link dekat shopping bag dekat bawah ni. Ada dekat screen sebelah kiri bawah sekali. Kalau ni belah kanan mungkin kat sini. Okay, kat sini. Oh, kat sini. Kat sini lah, kat bawah sini. So, itu saja. That's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Let's have love. Love you.